Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua trader-trader yang ada di Malaysia. Hari ini 17 November 2025, anda bersama saya Amar, market analyst anda di Torex Malaysia. So hari ini kita nak buat ulasan terhadap pasaran pada minggu lepas. Minggu ini kita akan melihat bagaimana empat aset utama iaitu US dollar, British pound, crude oil dan juga gold bergerak sepanjang 10 sehingga 14 November 2025, which is minggu lepas lah. Right, so jadi minggu ini penuh dengan perubahan sentimen yang perlu kita perhatikan dan setiap aset mempunyai karakter yang berbeza. Jadi mari kita fahamkan keseluruhan gambaran pasaran dengan lebih jelas pada minggu ini. Jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Okey, kita mulakan dengan US dollar. Sepanjang minggu USD terus menunjukkan kekuatan walaupun kadar kenaikannya mula perlahan. Pada awal minggu kalau kita lihat pelabur global cenderung kembali kepada aset selamat kerana pasaran masih dibayangi dengan ketidaktentuan. Ini memberi kelebihan kepada USD sebagai mata wang perlindungan. Tambahan pula, Federal Reserve belum memberi apa-apa isyarat bahawa pemotongan kadar faedah akan berlaku dalam tempoh terdekat. Dan kalau kita lihat kat sini, sikap berhati-hati mereka ni terus mengekalkan sokongan kepada dolar. Namun kalau kita lihat menjelang hujung minggu, pergerakan USD kelihatan semakin mendata, tanda bahawa pasaran sedang menunggu data ekonomi yang seterusnya sebelum meneruskan hala tuju yang baru. Jadi pada carta dolar Amerika masih mengekalkan trend menaik, cuma tanpa momentum yang terlalu agresif seperti sebelumnya. Jom kita lihat kepada carta indeks dolar. Okey, di hadapan anda ini merupakan carta DXY ataupun dolar indeks. Kita dapat lihat pergerakan pada minggu lepas dolar Amerika Syarikat melemah. Okey, daripada sudut trend kita dapat perhatikan dekat sini pergerakan bearish daripada indeks dolar. Okey, kalau kita buat penandaan dekat sini, satu channel kita dapat lihat pergerakan movement dolar Amerika Syarikat menurun daripada 100.36 ke paras terendah iaitu 99.012. Sekejap kita tandakan. Namun kalau kita lihat dekat sini ada satu significant support yang menyebabkan price mula reject kali kedua. Yang kali pertama berlaku pada 14 November iaitu hari Selasa, dan seterusnya pada hari yang sama percubaan sekali lagi untuk menembusi para support yang kedua tidak berlaku. Dan kalau kita perhatikan daripada sudut technical analysis, anda dapat buat kesimpulan dekat sini ada satu yang kita panggil sebagai breakout the trend. Tapi anda perlu berhati-hati ya, perhatikan terlebih dahulu. So saya menjagakan bahawa kewang kalian dolar Amerika Syarikat akan mencuba mencari semula paras tertinggi. Dua paras tertinggi yang boleh kita tandakan di sini di sekitar 100.32, itu dah movement yang sedikit jauh, ataupun anda boleh perhatikan di zone 90 lebih kurang 99.83. So saya menjagakan pergerakan gold pada minggu ini akan berlaku sedikit retracement di sini dan mencuba paras resisten di atas seperti yang kita tandakan yang anda boleh lihat pada color biru ini. Namun seperti biasa, sekiranya pergerakan tidak menyebelahi kepada analisa kita, maka berlaku satu breakout pada bahagian support, anda boleh perhatikan zon-zon terdekat iaitu para support yang signifikan yang berada di bawah di sekitar lebih kurang 98.58. So berhati-hati. Memang dah ada tanda-tanda breakout yang telah berlaku, breakout resistance daripada channel yang seperti yang kita tandakan. Namun perlu perhatikan sekiranya terdapat isu-isu fundamental yang memecahkan bacaan technical analysis kita. So itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada indeks dolar pada minggu lepas, dan anda boleh cuba untuk selitkan dalam strategi anda pada minggu ini. Jom kita pergi kepada mata wang seterusnya, Great Britain Pound. Okey, sedikit berbeza dengan USD, British Pound ataupun GBP berada dalam keadaan yang jauh lebih lemah. Pound gagal mengekalkan sebarang kenaikan yang bermakna sepanjang minggu lepas. Ekonomi UK masih bergerak perlahan dan Bank of England dilihat lebih cenderung mengambil pendekatan yang dovish apabila sentimen data monetary antara Amerika Syarikat dan UK semakin berbeza. Dengan Federal Reserve kekal tegas dan BOE lebih berhati-hati,
maka GBP USD secara semula jadi terus ditekan. Setiap percubaan pound untuk naik ditolak kembali oleh tekanan jualan dan carta GBP USD terus menunjukkan karakter downtrend yang jelas. Okey, jadi kalau kita dapat kesimpulan dekat sini, selagi ekonomi UK tidak menunjukkan pemulihan yang kukuh, pound masih berisiko untuk melemah. Jom kita lihat kepada chart apa yang berlaku kepada GBP USD. Okey, di hadapan anda ini merupakan carta bagi GBP USD. So apa yang kita boleh buat kesimpulan dekat sini, kita dapat pergerakan GBP USD terus ditekan bermula daripada 17 Oktober 2025 sehingga 5 November 2025. Namun kita dapat lihat dekat sini satu trend kenaikan cuba dilakukan oleh GBP USD. Kalau saya buat penandaan dekat sini, kita dah nampak ada satu breakout momentum kenaikan yang sedang cuba dilakukan. Namun kalau kita perhatikan daripada info yang seperti kita ceritakan tadi, pelemahan daripada GBP USD dan juga pengukuhan untuk mata wang dolar menyebabkan kalau kita perhatikan GBP USD masih lagi tak ada hala tuju yang lebih jelas. Kita dapat lihat pergerakan masih lagi kita boleh simpulkan sebagai sideways sepanjang minggu lepas. Namun seperti biasa, penandaan kita pada minggu ini daripada sudut technical analysis, kita perlu perhatikan beberapa kawasan yang telah saya letakkan di hadapan ni lah. So korang boleh perhatikan di sini terdapat satu kawasan resisten yang boleh anda letakkan kepada chart anda. Okey, namun sekiranya anda perlu memerhatikan dulu pada sudut sideways yang sedang berlaku sekarang. Sekiranya ada momentum breakout berlaku pada sideways yang berlaku pada masa sekarang ini, maka anda perlu gunakan dengan sebaiknya. Perhatikan kawasan support dan resisten yang terdekat untuk anda membuat keputusan selanjutnya. Bermaksud dekat sini anda boleh lihat, saya buat penandaan kali lain supaya lebih nampak. Okey, anda boleh perhatikan kita buat kali hijau dan color merah lah. Okay. So perhatikan merah ini merupakan kawasan support. Okey, dan di kawasan merah ini merupakan kawasan resisten sideways yang perlu anda perhatikan. Okey, daripada sudut technical analysis, seperti biasa, sekiranya breakout berlaku memecahkan resisten yang telah ditandakan, maka kita menjagakan GBP USD akan meneruskan momentum kenaikan mencari paras resisten yang seterusnya. Dan juga sebaliknya, sekiranya ada sentimen-sentimen fundamental yang menyebabkan GBP ataupun pound terus ditekan, kita menjagakan akan berlaku satu breakout pada bahagian support. Dan sekiranya itu berlaku, maka kita perlulah fokus untuk mencari kawasan kawasan support di bawah. Dan ada kebarangkalian besar GBP USD akan mencuba kembali paras terendah yang pernah dicapai pada 5 November 2025, iaitu pada paras harga lebih kurang 1.30238. Okey, so itu sedikit sebanyak apa yang kita boleh lihat dan kita boleh nampak daripada GBP USD. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada crude oil. Kita akan melihat crude oil pada minggu lalu dilihat agak mencabar, walaupun pada peringkat awal minggu harga minyak sempat membuat kenaikan kecil secara teknikal. Rally ini tidak berjaya bertahan. Kebimbangan semakin meningkat tentang permintaan global, khususnya selepas data ekonomi China menunjukkan pertumbuhan yang lebih perlahan. China adalah pengguna minyak terbesar dunia, jadi sebarang tanda kelembapan di sana akan memberi impak sedikit sebanyak kepada harga pasaran minyak di dunia. Okay, pada yang masa yang sama, pasaran juga menjagakan lebihan bekalan global akan meningkat dan ketidaktentuan tindakan OPEC menambah lagi tekanan pada harga minyak pada minggu ini. Akibatnya, minyak bergerak dalam aliran menurun dan setiap kenaikan hanyalah pembetulan jangka masa pendek, bukan petanda perubahan trend. Secara teknikal, minyak kekal dalam zon bearish. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta crude oil. Okey, di hadapan anda ini merupakan carta crude oil. So kita akan lihat apakah yang berlaku daripada sudut technical analysis. Okey, momentum penurunan berlaku pada minggu lepas. Kita dapat lihat ada percubaan kenaikan dilakukan, tapi seperti yang kita ulas dalam
isu yang kita sebutkan tadi, kenaikan itu hanyalah bersifat jangka pendek. Crude oil masih lagi dalam momentum bearish. So kalau kita perhatikan daripada sudut technical analysis, ada satu kawasan ataupun zone yang perlu diberi perhatian. Sekejap saya tukar color. Ada satu zone yang perlu diberi perhatian untuk kita nak pastikan bahawa adakah crude oil ni akan menukar trend ataupun masih lagi kekal pada trend yang sama. Dua zone yang saya tandakan di sini pada time frame H1. Okey. Dua zone yang kita tandakan pada time frame H1, kita lihat pada gambaran yang lebih besar. Pergerakan crude oil masih lagi jauh untuk melakukan pertukaran trend, malah untuk melakukan satu breakout pun masih lagi memerlukan masa. Jadi kita perlu perhatikan dua kawasan zone resistance yang saya tandakan di atas. Sekiranya berlaku lonjakan harga ataupun pergerakan fundamental yang menyebabkan kenaikan harga crude oil, maka perhatikan pada zon pertama terlebih dahulu, adakah akan berlakunya rejection ataupun akan berlakunya breakout. Sekiranya berlakunya rejection, kita menjagakan crude oil akan terus melemah mencari paras resistance di bawah, mencari paras support di bawah. Dan sekiranya itu berlaku, anda perlu perhatikan paras harga yang terendah yang pernah dicapai pada sebelum ini, yang terdekat iaitu di sekitar 58.28, dan saya menjagakan bahawa sekiranya penurunan berlaku, maka price akan cuba retest kali kedua paras support yang saya tandakan di bawah. Okey. Namun sekiranya kalau kita perhatikan berlaku ada satu momentum, okey, yang berjaya memecahkan paras resisten di atas, maka kita perlu perhatikan zon yang kedua, iaitu zon yang akan menentukan adakah berlakunya pertukaran ataupun sekadar kenaikan sementara, iaitu di sekitar 62.41. Apa-apa pun, anda perlu perhatikan isu-isu fundamental yang sedang berlaku di sekarang, dan juga perlu tunggu ataupun mengambil maklum tentang apakah keputusan-keputusan OPEC yang mungkin bakal diumumkan pada minggu ini. Okay? So itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada crude oil. Okay, next kita akan pergi kepada instrumen yang terakhir ataupun aset yang terakhir, aset kegemaran ramai trader-trader di Malaysia, iaitu gold. Okay, kita lihat gold ataupun emas sepanjang minggu. Emas menunjukkan pergerakan yang lebih stabil berbanding aset lain. Sentimen risk off memberi sokongan kepada emas kerana pelabur mencari perlindungan dalam keadaan pasaran yang tidak menentu. Namun kalau kita lihat kenaikan emas tetap terhad kerana kekuatan US dollar menghadkan ruang untuk rally kali ini. Emas kalau kita lihat kekal bergerak sideways dan cenderung untuk naik, tapi belum ada dorongan kuat untuk menembusi rintangan yang lebih tinggi. Ia lebih kepada pergerakan berhati-hati menunggu catalyst ataupun seterusnya seperti data inflasi ataupun penurunan momentum USD. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada chart. Okey, di hadapan anda merupakan carta XAU USD minggu lepas. Pada penghujung minggu kita dapat lihat daripada awal sehingga penghujung minggu kita dapat melihat gold membuat percubaan untuk melakukan kenaikan. Namun kalau kita perhatikan, kali ini kenaikan gold dipatahkan oleh sentimen fundamental yang berlaku di Amerika Syarikat, iaitu kalau kita dapat lihat pengumuman government shutdown daripada government Amerika Syarikat yang telah pun berakhir setelah 43 hari, iaitu satu tempoh yang terpanjang pernah berlaku di Amerika Syarikat, di mana kalau kita dapat lihat kat sini, United States telah pun keluar daripada keadaan shutdown selepas Presiden Donald Trump menandatangani rang undang-undang pembiayaan yang mengakhiri penutupan kerajaan. Okay? So disebabkan berita tersebut, kita dapat lihat gold membuat penurunan ketara daripada paras tertinggi yang cuba dicapai 4.4241, membuat penurunan 4035. Okey, kat sini ramai trader yang stuck lah pada minggu lepas. Kalau kita perhatikan, trader-trader agak blur apa yang berlaku, sebab kita nampak gold dah start momentum untuk buat kenaikan, rally yang begitu baik, namun tiba-tiba gold membuat penurunan yang sangat besar pada penghujung minggu lepas. Okey, tapi namun kalau kita lihat dekat sini apa yang berlaku, gold tidak berjaya melepasi paras support di sekitar 4040, rebound
Kemudian retest kali kedua dan terbaru gold berada di paras 4084. Saya menyangkakan bahawa gold akan terus melemah pada minggu ini, sekadar jangkaan saya, okey, disebabkan isu-isu yang memihak kepada dolar Amerika Syarikat. So para trader boleh memerhatikan para support yang terdekat sekiranya berlaku breakout di kawasan biru seperti yang kita tandakan di hadapan anda. Okey. So ada dua penandaan yang anda boleh tandakan. Yang pertama anda boleh lihat di sini. Dan satu lagi paras terendah yang mungkin akan dicuba sekali lagi oleh gold pada minggu ini, iaitu di sekitar 3901. Okey. Namun di sebaliknya, sekiranya gold membuat kenaikan pada awal minggu ini, anda perlu perhatikan kawasan breakout yang berlaku di sekitar sini lebih kurang. Okay. Saya menyangkakan ada kebarangkalian bahawa harga gold pada minggu ini akan mencuba sekejap paras breakout yang berlaku pada minggu lepas sebelum sambung untuk membuat penurunan mencari paras support yang kritikal di bawah. Okay, so berhati-hati, gold sekarang dah begitu agak volatile. Jadi anda yang meletakkan pelaburan anda kepada instrumen gold, sila berhati-hati dan sila alert dengan peka dengan isu-isu fundamental. Sebab gold merupakan safe haven asset yang sentiasa menjadi tumpuan para pelabur sekiranya berlaku ketidaktentuan pasaran. Baik, so itu sedikit sebanyak apa yang anda boleh lihat berlaku kepada instrumen komoditi iaitu gold. Alright, secara keseluruhan 10 hingga 14 November ini memaparkan satu tema utama, iaitu pasaran global masih dalam fasa berhati-hati. US dollar kekal dominan, Great Britain pound masih lagi ditekan, crude oil berada dalam keadaan berjaga-jaga sebab kebimbangan terhadap permintaan masih lagi ada, manakala gold kekal stabil sebagai aset perlindungan walaupun tanpa rally yang besar. Ini sedikit sebanyak gambaran penuh pasaran untuk minggu ini. Semoga ulasan hari ini membantu anda merancang strategi dagangan anda pada minggu ini. So seperti biasa, jika anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa terus ikuti kami di Torex Malaysia. Kita jumpa lagi pada analisa pada minggu hadapan. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye bye.